Pada akhir abad ke-15, Melaka bukan sekadar sebuah pelabuhan. Ia sebuah kerajaan yang berdiri atas keamanan dan keadilan. Di sebalik cahaya obor dan lorong kota yang sunyi, seorang sultan memastikan hukum ditegakkan tanpa mengira siapa. Pada tahun 1477 Masihi, Sultan Alauddin Riayat Shah menaiki takhta Kesultanan Melayu Melaka. Baginda memerintah ketika Melaka berada di kemuncak sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di alam Melayu. Di bawah naungan baginda, Melaka bukan sahaja kaya, tetapi teratur dan dihormati. Sultan Alauddin Riayat Shah terkenal sebagai pemerintah yang tegas. Baginda tidak hanya memerintah dari istana, malah turun sendiri memerhati keadaan kota. Pada waktu malam, baginda dikatakan menyamar dan meronda Melaka. Jenayah diperhatikan, pelanggaran dihukum, dan keamanan dipelihara dengan penuh tanggungjawab. Di bawah pemerintahan baginda, undang-undang seperti hukum kanun Melaka dikuatkuasakan dengan adil. Tiada sesiapa yang kebal daripada hukum, sama ada rakyat biasa atau golongan pembesar. Keadilan bukan sekadar perintah, tetapi amalan yang dijaga dengan tegas dan berterusan. Keamanan yang terpelihara menjadikan Melaka sebuah pelabuhan yang dipercayai. Pedagang datang, perdagangan berkembang, dan kehidupan rakyat berjalan dengan teratur. Pelabuhan, pasar dan kampung air berfungsi sebagai nadi sebuah kerajaan Melayu yang stabil dan makmur. Pada tahun 1488 Masihi, Sultan Alauddin Riayat Shah mangkat di Pagoh. Pemergian baginda bukan sahaja dirasai di istana, tetapi juga oleh rakyat jelata. Di kampung-kampung, kehidupan seakan terhenti seketika. Lelaki dan perempuan berdiri dalam diam, menanggung kehilangan seorang pemerintah yang adil. Namun, sebuah kerajaan tidak terhenti dengan kemangkatan seorang sultan. Melaka terus berdiri, bernafas dan bergerak sebagai sebuah tamadun. Warisan Sultan Alauddin Riayat Shah bukan sekadar takhta, tetapi keadilan yang menjadi asas kekuatan Kesultanan Melayu Melaka. Banyak lagi video miniatur tokoh terbilang untuk sejarah tahun 4 ini. Dapatkan koleksi penuh di cikgushare.my sekarang.